Kalau dapat Zeus ni sedap ni. Okay guys, 10 second. Let's go. Adakah kita akan ada lagi maksimum 9 poin? Oh! Saimo! Duduk kena. Saimo. Syazani! Borneo represent. Oh, Syazani daripada Borneo ke? Saya rasa Syazani merupakan orang Kelantan. Tak tahu. Kalau dia nak claim yang dia daripada Borneo pun boleh. Syazani. Terus. Nampaknya first set pun dah gila dah. 10 second. Saimo daripada Syazani dan juga Joharis. Oh, penat guys macam ni. Dan saya kira kita punya phone pun dah low bat dah ni. Jojo, oh, sebentar tadi sebenarnya dah hit di atas kepala. Di atas kepala, minta dibersihkan. Salah orang kot, mungkin salah orang kot. Ganu besar Kelantan boh. Oh, ini lagi satu perlawanan Pantai Timur. Perlawanan Pantai Timur yang terbaru, terkini di antara Jojo. Okey, baik, saya beri peluang kepada penonton-penonton Pantai Timur. Jojo masih boleh mewakili walaupun dia sekarang ialah seorang Dene Ale. Dene Ale dengan ni Syazani sekarang bermastautin di Melaka. 10 second. Jadi kita lihat. Masih Saimo. Oh tidak, 1 poin 1 poin sudah kepada Syazani. Go. Out di situ. Nampaknya Jojo. Betul kan saya katakan? Kelantan kita mandi laja. Oh. Tengok. Orang Ganu make a comeback. Jojo make a comeback. 1 sama. Adakah clean? Point approve. Switch side. 1 sama. 1 all. 30 seconds. Game time remaining 7 minutes. Come on guys. Share guys. Ini dah sengit dah ni. Siapa menang ni akan jumpa Azmi. Dan siapa yang menang lawan Azmi, game yang menang antara yang menang ni dengan Azmi nanti akan terus ke final berjumpa dengan Amran. 1 sama. Joharis the mechanic. Bukan. Joharis the champion killer. Joharis telah mengeluarkan Arif Daniel. Daripada ni. Guys, obvious atas kepala Jojo tu terang lagi tau dari sini. Point approve. The score is now 2-1. 2-1. Syazani mendahului. Dharma. Air tak boleh. Air. Terang aku nampak ada di atas. 20 seconds. 10 seconds. Alright. Jadi Joharis 2-1, Syazani mendahului. Permainan yang sengit. Go. Cari blind spot.
Syazani cuba untuk bermain bounce. Pelatih kita, Ganu kita berjumpa. Oh! What a great attack from Jojo! What a move daripada Jojo. Caught Syazani off guard. Syazani terlalu bersahaja sebentar tadi. Dua sama guys. Kalau tak share, kalau tak tengok live ni guys, tak tahu lah. Guys, sengit guys. Gila weh. This is crazy, cray. Orang cakap cray lah ni. Come on guys. Kita sekarang ditemani Harith Iskandar. Harith injak guys. Okey, ini Harith Iskandar Bukan pelawak tu tau. Ini Harith Iskandar. Kita lebih dikenali sebagai Sam. Alright, okey. Bye. Okey. Adakah ada ambil time out? Ada ambil time out ke? Saya rasa betul, saya rasa ada time out ni. Penat guys, sangat penat. Saya yang jadi komentator dia pun suara dah hilang lah ni. Tunggu je orang datang hantar kopi. Tapi dia datang tangan kosong guys. Tunjuk muka je. Kopi. Specifically Zeus Spanish latte. Adik abang main fizikal nampak Amboi, adik abang dia cakap kita. Mungkin daripada kehandsoman mungkin lah kan. Nampak nampak Arif dengan Sam. 1 minute. Adik-beradik yang kacak. Siapa tu? Serius lah. Aduh, thank you very much. Pancingkan berjaya guys. Saya bakal mendapat Zeus. Okay. Mata sekarang 2 sama. Kita masih menantikan. Aduh, sampai phone saya pun dah low bateri dah ni. 30 Tak payah seconds. aku tengok dekat phone sendiri ni. Seconds. 10 seconds. Go. Mata 2 sama. Play on. Oh, Syazani tadi. Aduh, dia berasa macam seakan-akan kena, tapi sebenarnya bounce. Tapi bila dia bersahaja tu, pom, kena yang betul. Jadi Jojo time. Pencek. Clean. Point approve. 3-2. Adakah Syazani akan kembali? 4 minutes. Masa tinggal lagi 4 minit. Oh, letih guys. Letih macam ni guys. Kesian. Tapi ini yang mereka minta. Ini yang mereka minta guys. Untuk bermain. 10 second. Syazani sedang ketinggalan 1 mata. 3-2 di belakang dengan Joharis. Go. Syazani mula mengorak langkah. Oh! Out di situ. Damn. Guys. Jojo is leading guys 4-2. Jojo is leading guys 4-2. Adakah kita dapat lihat Syazani sudah kepenatan? Saya pun tak pasti ni. Saya tak tahu nak cakap apa dah. Time. Point approve. Switch side. Syazani. Adakah kemungkinan Syazani gemuruh dengan kedatangan loko di dalam tournament director punya kemah? Ada kemungkinan juga Syazani gemuruh dengan kedatangannya Captain Nemesis Legion. Mungkin dia tidak dapat mengawal kegemuruhannya. Ada ke perkataan tu? Macam tak ada kan? Tak ada. Kegemuruhannya tak ada kan? Okey. 10 second guys.
Time. Guys. Game over. Guys. Another upset guys. Gila weh. Jojo on the roll weh. Jojo on the roll siut.